Oh tu ada. Baling batu. Dah kena badan dah naik ya? Oh. Oh tu. Dia kena baling batu kau tu. Dia melekat bawah. Kalau kena badan memang ni asyik lah dalam. Oh, asyik. Wah. Melekat. Bukan dalam tanah tu, dia tangkap tanah macam ni. Selalu kalau tak sabar putih tu lah. Dia kena tak sabar tu. Dia melekat dekat lumpur tu. Lumpur ni. Bukan ni kalau ada pari ni dia pasir. Pasir. Ha. Kalau ada pari lah selalu pasir. Tunggu dulu. Oh. Melekat tau. Oh. Lại ơi. Oh. Alhamdulillah rezeki. Dia kalau dia boleh jangan sangat dia kalau tu kan. Dia jalan mau sangat. Oh. Dia boleh no, dia boleh kat tanah. Melekat tanah ha. Dia makan kat tanah. Dia pakai mau tu. Wah. Kilo ni ya? Bayar ni 5 kilo lebih. 5 kilo lebih ya? Bukan, dia kan besar kot. Abang makan umpan apa bang? Udah. Kena jauhkan dekat. Dekat ni lah. 45 kilo selesai. Kalau dah bawah 10 kilo dah mahal ni. Bawah 10 kilo dia mahal Dah ada 10 kilo dah murah. Walaupun dah pukul 10 lah. Pukul 10 baru nak mancing. Okey geng, tadi tu ikan pari. Padu. Okey, dah sampai spot. Banyak orang ni loban. Air pun dah start pasang. Dah spot lah. Aduh. Okey geng, luar pun dah 11.30. So saya dekat sini dalam sejam setengah. Tak ada apa. Oh, kita pindah spot. Kita try pindah spot tempat lain pula. Aku tak pernah lalu kot. Try ni ya. Pergi depan ni. Aku tak bisa sampai depan. Jadi aku nak pergi depan. Nak tengok apa yang ada kat depan tu.
Boleh anjing lah. Anjing. Ramai kat sini tengok. Kita ramai kat sini pula. Nak sampai sini lagi. Aku pun dah tahu nak buat rambut panjang mana. Nampak macam panjang. Jadi kita buat panjang. BMJ. BMJ. Sampai sini sajalah. Main bottom lah nanti. Tali lupa bawa lah. Buat belor ikan. Buat belor lah. Okay. Lupa tadi naik ke lupa. Kali merah lah. Ya. Saya balik bottom kan. Sangkut lah itu banyak. Banyak betul. Oh ikan. Oh. Itulah banyak dalam geting kan. Oh. Okay, sama. So udang pun banyak lagi. Dapat seekor je. So seekor ni boleh lah buat belah. Belah dalam aquarium. So nak cakap dekat sini batu memang banyak lah kawasan ni. Tu je lah nak beritahu tempat baru sampai. Ok, jadi saya main lagi ke tempat ni. Saya repeat balik. Jadi saya buat 2 rod untuk main bottom. Terus sekarang pun dah lewat dah ni. Dah pukul 5, pukul 6 lah. Pukul 6 1 minit. So boleh lah try mengai dulu sini. Rambut saya pakai rambut mati lah, panjang. Lepas hidup. Mudah-mudahan ada rezeki. Mudah-mudahan ada ikan yang menyambut. Saya try balik kat belah sana tengok. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, loceng. Loceng kan jangan lupa. Oi. Tapi tak tahu ikan apa dah sumbat dia makan tu oi. Baru letak sekali lah. Oh, jenahak baru seminit Baru seminit letak, alhamdulillah. Nak kata rezeki. Baru letak seminit rezeki dia menyambut. Alhamdulillah. Saiz okey, alhamdulillah. Saiz okey. Saiz makan. Rezeki 3 hari tu. Baru nak minum air lah. Sat. Tak motor banyak kali dah hilang. Nyepik ni. Dia sangkut sini dulu. Rod pun boleh pasang lagi yang kedua. Ni rod yang kedua saya ada beli dekat kedai tu. Jenis perambut jenis macam ni. 2 mata. Rod kedua dah siap. Jadi kita try baling kat belah sini tengok. Belah sini tak try. Ada batu ke apa.
Okey. Okey. 1, 2. Tunggu saja. Ada. Ada. Aduh. Allah, sangkut. Ada. Apa ni? Ada. Koi senyap ni. Oh, habis. Ikan kecil ni. Ada ikan lah. Ikan apa ni? Aduh. Last minute nak balik lah. Oh, hang kau. Patut diam lah. Ikan kau mati lah. Kapus singa. Sampai di sini sajalah. Batu banyak kawasan ni. Dah sangkut 2 kali. So sekarang pun dah pukul 7.30 dah. So boleh balik lah. So mengai kat sini dalam sejam setengah ya. So inilah rezeki lah. So kapus singa ni kita lepas balik. Lepas balik lah. Okay. So dapat je nahak rekor dan juga kapus singa. Okay, jumpa lagi kan. Assalamualaikum.